Sini tu. Vous pouvez entrer à le parc par cet accès. Ok. D'accord. Demain, let's go. Yes. Wih, vibe dia vibe ni doh. Wow. Wah. Ini macam chalet Ya. Yeah. 3,000 kita 3,329 kan? Shit. Style gila. The whole place style serious. Ya. Yeah. Kita kat situ. Tadi kita kat sini. Oh. Weh, kita bukan 3-3 siut. Kita 3-2-2. Okay guys, salah bilik pula tadi. Kau ni nasib baik tak ada orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Connecting door ke? Ke tandas? Wah, very... Aku tak tahu lah ni Spanish vibe. Spanish vibe ke apa. Okay, this is the toilet. Ni aku barai sudah. Ada bathtub, gang. Ada towel ada. Takkanlah hotel 4 bintang tak ada towel. Jom lah, boleh ditutup. Okay guys, ni mapnya. Jom. Keluar dari mana? Sana? Style doh. Oh, ni like fortune telling. Detektif. Kita dah sampai US. Wow, tengok tu. Apa? Tak, dia ukiran orang. Apa? Memang putih je. Kami sudah bertukar. Kita dekat China, guys. Wah, cantiknya. Ni cantik. Betul? Wih. Oh, dia style. Wih, aku ingat dia naik semua sekali. Wih. Sorry lah kamera tu macam ada kabur sikit. Okey kan? Ke dia pusing-pusing? Tak pusing kan? Tak, yang ni yang tinggi je. Boleh. Boleh ke? boleh. Yang nice, dia pusing-pusing. Weh, kepala otak dia. Anjay. Boleh lah. Asal bukan yang warna merah. Merah Dragon Hunt. Dragon Hunt nanti ya. Ni express tu. Ni. Ni apa? Express sini Shambhala. Yang ni ke? Baikkanlah kami kena pakai macam ni tapi this is us after the ride. Aku rasa macam seminggu sampai dia tolak kena. Ya. Aku rasa sumpah isi perut aku semua nak keluar weh. Macam usus-usus satu semua rasa. Weh, terus. Sumpah laju Laju. Nasib baik dia kejap je. Nasib baik kejap je lah kan. Tak ada video orang kan sebenarnya. Weh, kalau ni pun macam nak mati macam mana yang Dragon. comelnya. Ambil dia masuk. Wah, asap tu. Right, cookie tadi last tu best jugalah. Bau. Bau cookie.
Real lah apa? Aku menang. Dia nombor 1, aku dapat nombor 4. Lepas tu apa tu? Dia punya 3D tu memang real lah. Bukan 3D dah tu, 4D dah tu. Memang bergerak-gerak. Untuk budak Pening aku sebenarnya. Untuk aku pun terhibur. Bukan lagi untuk budak. Betul? Ya tu, mana queen. Let's explore more. Wah, comelnya. Hari ni aku tak tahu boleh buat. Wah, cantiknya. Wah. Nak pergi pasal esok. Moana vibe. Faham? Tak ada. Jom. Okay guys, next ride kita orang. Tapi okey je, kan? Wow. Kembali jadi bawah, jadi Jadi nampak jadi macam PPE. yang dalam Monster Inc tu. Yang baju kuning tutup muka. Tolong aku. Timbang-timbang gitu je sekali. Guys, ride tadi jump scare laju. Sebab macam dia start je terus menjerit. Tak ada macam okay ada video. Lepas tu dah tak tahu sikit-sikit dia style. Aku macam tengok orang depan kan macam menjerit cepat kan. Macam dia menjerit. So aku dah prepare macam okay, insyaAllah aku tak jerit, Tak dari awal sampai habis aku jerit. Laju Pas gila. kejap gila ya. Tapi laju nak mampus. Ya, laju nak mampus. Laju gila. Guys, ni lah yang kami naik tadi guys. Gila guys. Aku nak menikmati pemandangan pun tak sempat. Dia tak nampak apa-apa tak Betul. nampak mata. Sebab aku tak percaya dia berdiri. Tengok guys. Dia tak nampak penghujung lah ride tu. Kita orang memang nak naik tu kan? Nak eh? Aku nak Aku okey je. Dia tengok nak masuk je. Boleh? Jom. Hilang juga aku tak tahu lah. Punya bright. Yes. Macam tu lah kami tadi. Kalian patutnya naik yang sana tu guys. Tu yang warna merah tu. Tapi dia tutup. Tak apa. Next time kita datang lagi. Tapi Kami akan datang lagi. dia macam yang kita naik tadi pun dah laju. Itu Betul? lagi. Betul dah paling laju siap. Mungkin sekelip mata. Definisi sekelip mata. Tak nak aku. Pening gila. Okay guys, kita orang nak main bumper car. Macam kalau ada orang resist, lepas tu dia bump kita, semua orang Memang bump like kita. kita je. Seram pula. Gila tak gila? Gila tak gila? Tak ada orang ke berani naik ni? Okay guys, next flight kita. Apa perasaan awak? Saya agak gemetar. Kau tak? Ni yang paling dia takut. This is us. Daripada ride. Dia boleh berdiri, dia boleh duduk guys. Tiga apa kata dia nak berdiri je. Kepala otak kau. Taklah. Sekarang pun perut aku rasa macam kita nak keluar. Kita tengok lagu apa. Aku akan menjerit kali ni. Seram. Oh my god. Ini adalah kami selepas. After kami mampu gelak je guys. Turun dari yeah. Laju nak mampus Dia kejap je kan? Dia kejap. Dia kejap tapi menakutkan yang mengejap. Betul. Dia tinggi gila. Memang kau boleh nampak satu
satu salau apa nama tempat ni? Tarragona. So Tarragona ni kau boleh nampak tinggi nak mampus. Tapi turun tu memang kau rasa semua organ-organ dalam badan kau naik ke atas. Masa kau turun tu. Lepas tu dia sampai atas dia tilted sikit Ya. sampai depan. Dah dia. Sumpah aku takut kalau tiba-tiba dia punya seat depan macam tu ke. Kalau tu kan aku sumpah nangis sebab tadi aku cuak gila. Tapi kesimpulannya tak ada bunyi lah. Tadi tu memang tak sempat bunyi. Tak sempat nak buat bunyi sebab dia terlalu laju. Kau terlalu speechless gila. Next kami pergi balik yang apa nama tempat tadi? Uncharted. Uncharted tu. Tapi tu macam banyak dia punya ni doh. Banyak dia punya merch. So mesti macam benda tu paling gempak. best kan? Supposedly. Tadi kami pergi, kami berbaris nak 1 jam. Tapi like Technical issue. 1 jam lah. Lepas tu kami keluar tiba-tiba tempat kami keluar. Okey sudah balik. Kurang asam. Itulah. Tengok ni ada orang. Comel. Guys, next ride kami yang alamak tak boleh pula. Yang warna merah tu. Itu semua yang best-best temporarily close. Tapi seram juga weh kalau yang ni temporarily close. Dah buka, okay. Tak ada orang tu. This is us after the ride. Weh ni tadi ni macam ni. Masa naik ride tu Aku boleh rasakan like aku bingus. Weh aku menjerit je weh. Sampai satu masa tu aku dah tak mampu dah nak jerit sebab aku dah mabuk gila. Dia Cim. Weh nak muntah. Nasib baik tak ada makanan. Kalau tak memang muntah. Weh. Aku tak banyak orang pergi tempat makanan Cina. Nasi je lah tak halal. Kalau tak boleh bungkus ni. Kalau kat Malaysia ni. Tu.